Saya apply lah FAQ. Baik. Dalam bidang occupational safety and health kan. Dan MQA ni dia channelkan dengan kepada UKM. So UKM ada pegawai UKM yang call up saya lah untuk beritahu, untuk brief berkenaan dengan SPKI ni kan. Dan yang paling menariknya, saya tak perlu pergi kelas. Okey. Saya tak perlu pergi kelas. Saya hanya memenuhi 4 komponen yang penting yang untuk dapatkan sarjana ni lah. Baik. Alright, hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke Generasi Varsity. Kali ini kita lebih kepada orang kata experience belajar. So hari ini kita sebetul sebabnya memang kita ada betul-betul the real experience yang melalui pengalaman ditukar menjadi pengijazahan. Seperti mana episod sebelum ni kita bercakap berkenaan dengan apel. So hari ini memang kita ada the real person untuk bercakap berkenaan dengan apel. So kita persilakan student kita yang dah habis apa, dah tamat dah pun, Cik Nik untuk perkenalkan diri. Okey, terima kasih tuan. Saya Nik Azrim, Nik Yaakob. Saya seorang pelajar FAQ lah, sarjana pengurusan keselamatan industri, UKM. Sekarang saya bekerja di satu ICT company lah, di Bestnet Teknologi Sdn Bhd di Bandar Baru Bangi. So pada asalnya saya bukannya seorang OSH practitioner. Saya mempunyai diploma kejuruteraan elektrik UiTM. Baik. Pada tahun 1998. Selepas diploma saya cuba sambung ijazah lah. So pada kita sambung ijazah tu pada semester 1 je. Sebab masa tu dah tak ada minat nak sambung belajar dah. Masa tu. Dan lepas tu saya bekerja di kilang Japanese lah, di Shah Alam. So di situ 5 tahun lebih kurang saya belajar sebagai juruteknik. So dari situ saya expose dengan mechanical dengan technical injection molding 5 tahun. Lepas tu saya berhenti. Saya bekerja di Motorola sebab saya berminat dengan masa tu kalau belajar electrical dengan elektronik ni bidang yang paling high end sekali adalah semiconductor. Betul. So sampai sekarang masih lagi semiconductor kan, yes, dia masih lagi high end. So saya masuk Motorola di Kelana Jaya sebagai juruteknik dan jaga processing daripada die masuk dalam mold sampai ke testing lah. So saya dalam situ, dalam jabatan dia panggil NPI, New Product in Progress. So produk baru keluar dan kita akan buat testing. So semua mesin, semua proses tu saya ada pengalaman lah untuk handle dia dalam masa 5 tahun. Daripada Motorola dia dah spin off, dia dah pecah, dia jadi Freescale Semiconductor. Freescale Semiconductor. Kalau siapa ingat MH370, 20 orang jurutera yang dalam daripada company itulah. Dan selepas tu masa saya di Freescale tu saya part time saya belajar executive diploma OSH. Masa tu belum ada lagi diploma ataupun degree dalam bidang OSH dekat Malaysia ni. Yang kursus eksekutif diploma ni ditawarkan oleh NIOSH dengan kerjasama OUM. Baik. Masa tu so saya dalam batch yang kedua. Sebab batch yang pertama ni terlalu ramai orang yang OSH dia nak melanjutkan pengajian tapi tak ada peluang. So masa batch pertama tu macam pisang panas laku dia. So saya ditolak ke batch yang kedua lah. So di situ pada masa tu daripada tahun 2006 sampai 2008 lah. So saya habis eksekutif diploma 2006 sampai 2008.
Tapi masa tu eksekutif diploma ni belum lagi dapat approval daripada JKKP. So dia cuma hanya boleh skip dia punya kursus 22 hari untuk SHO tu. So saya terpaksa ambil 4 paper tu lah sebagai untuk jadi sebagai SHO. Pada 2008 saya completekan 4 paper tu lah SHO. Tapi saya masih lagi kerja masa tu kerja di Freescale. Dan selepas tu saya dah complete kursus tu, kerja di Freescale. Saya nak cuba untuk pergi kepada post practitioner lah. So saya bekerja di facility management. Jaga facility di Jabatan Peguam Negara lah. Masa tu Jabatan Peguam Negara, dan saya banyak buat program dengan JKKP sebab dekat kan G2G punya program dekat masa tu, dan masa itulah saya diperkenalkan oleh pegawai JKKP standard yang baru, guideline yang baru, iaitu dulu kita panggil yellow book yellow book holder, sekarang dia panggil OYKSSS kan. So dekat situ saya baca dia punya SOP ni, rupanya ini adalah kompetisi yang baru. Kompetisi yang baru, dan saya apply lah. Saya apply yellow book, walaupun saya masa tu dah complete SHO 4 paper kan. So saya nak cuba dulu lah, sebab masa tu belum cukup lagi pengalaman yang 3 tahun tu. Okey. Saya apply dan dapat yellow book orang yang pertama lah. OYKSSS 001 pada masa itulah. Tapi pada masa tu pada tahun 2011. Pada tahun 2012 tu saya dah complete 3 tahun sebagai OSH practitioner. Saya terus submit saya punya ni lah untuk Green Book holder. So daripada situ once saya dah dapat Green Book holder, saya berhenti dengan apa ni, Jabatan Peguam Negara. Saya lebih fokus kepada kerja-kerja technical safety. Maksud dia saya kerja secara freelance. Freelance ni bukan maksudnya freelance yang menyalahi JKKP punya praktis, tetapi yang kerja secara majikan. Contohnya saya bekerja dalam shutdown ataupun maintenance untuk processing plant dengan power plant lah, TMB dengan Petronas dan sebagainya lah. Dan dekat situ dia punya kontrak dia, saya ikut kerja mengikut kontrak lah, ikut projek kan. Minimum adalah 6 bulan, maksimum adalah 2 tahun. So kenapa kenapa minimum 6 bulan? Sebab kalau minimum 6 bulan tu untuk kerja-kerja maintenance ataupun shutdown, 6 bulan ni dia adalah planning dalam technical safety. Yang mana apa planning yang kita perlu tahu, perlu kita sediakan. Untuk buat shutdown, kita tengok shutdown ataupun maintenance mungkin dalam 2 ataupun 3 minggu. Betul. Tapi planning yang resource yang kita kena pastikan. Yang pertama adalah manpower. So manpower untuk kerja 2 minggu tu, mana kita nak dapat manpower dia? Berapa ramai? Yang kompetensi contohnya yang chargeman, yang mechanical. So dia orang pun kerja secara freelance. So kita nak lock dia punya masa tu untuk shutdown tu. Masa 6 bulan tu lah kita proses, kita buat management. Yang pertama manpower, yang kedua adalah apa ni? Peralatan, equipment. Equipment apa yang kita nak gunakan? Nak turunkan valve, lifting, mobile crane, scaffolding dan sebagainya. Dan material apa yang kita nak ganti? Nak ganti kabel ke? Semua ni melibatkan technical safety dalam industri safety. Lepas tu resource yang keempat yang kita kena fokus masa planning ni adalah method lah, method. So lain tempat, lain cara method dia. Contohnya permit to work dia, GHA dia dan sebagainya. So yang dalam masa 6 bulan tu pun kita kena sediakan semua aktiviti yang melibatkan technical safety lah, method dan GHA dia. Dan yang kelima, yang paling penting sekali, resource yang kita masukkan dalam planning adalah environment kerja dia. Environment masa kita nak buat shutdown ni, contohnya kalau hujan apa kita nak buat? So kalau kita bekerja bersebelahan dengan gas yang
yang hidup, ataupun elektrisiti jana kuasa yang hidup. Macam mana kita nak pastikan bahawa dia punya isolation ni tidak memberi impact kepada tempat kerja kita masa kita buat shutdown. So itu sebab planning 6 bulan diperlukan sebelum kerja-kerja implementation ataupun execution dilakukan lah. Kalau ikut tuan punya pengalaman ni, maksudnya daripada the start sampailah sekarang, saya rasa lebih 20 tahun dekat rasanya. Saya campur dengan teknikal, campur dengan OSH, lebih kurang dalam 25 tahun lah. So 10 tahun yang pertama tu dalam manufacturing, saya memang belajar banyak berkenaan dengan teknikal. Sebab teknikal tu sendiri sebenarnya dah ada elemen-elemen OSH. Contoh macam manufacturing, kita kena macam mana kita nak spot kita punya failure untuk satu-satu mesin tu, dia menggunakan failure mode effect analysis, FMEA, kan. So kalau kita masuk plant, dia lebih kepada hazard operability dan sebagainya, kan. Itulah. Kalau kita tengok 25 tahun, yelah macam tuan cakap sebelum ni, tuan adalah student ataupun pelajar APLQ. Ramai kat luar sana yang tertanya-tanya sebenarnya APLQ ni macam mana cara pembelajaran. Kalau kita tengok daripada penceritaan tuan tadi, sebenarnya dah boleh buat satu journal untuk kita semak pakai ataupun kita boleh katakan sebagai rujukan. Jadi sebenarnya APLQ ni, kalau tuan boleh cerita sedikit, macam mana proses yang tuan lalu daripada hari pertama ataupun the first day sampai the end of the process of APLQ tu? Sebenarnya kalau kita tengok dekat negara kita sini, kan, ramai je pakar-pakar kita yang dah lama bekerja, 10 tahun, 20 tahun, tapi tak dapat pengiktirafan oleh universiti, oleh fakulti lah. So saya pun orang yang macam tu. Pada asalnya saya masuk APLQ ni, saya tercetus untuk tengok apakah personal development yang saya boleh buat. So saya scroll MQA punya website masa tu, dan masa MQA website tu dia ada macam-macam lah, APLC, APLQ, kan. APLC saya dah try dekat OUM. Saya dah pernah belajar master OUM, tapi tak habis. Tak habis. So saya cuba APLQ. So saya tengok macam mana konsep APLQ. Dan saya apply lah APLQ dalam bidang occupational safety and health, kan. Dan MQA ni dia channelkan kepada UKM. So UKM ada pegawai UKM yang call up saya lah untuk bagi tahu, untuk brief berkenaan dengan SPKI ni, kan. Dan yang paling menariknya, saya tak perlu pergi kelas. Saya tak perlu pergi kelas. Saya hanya memenuhi 4 komponen yang penting yang untuk dapatkan sarjana ni lah. So 4 komponen tu, yang pertama sekali adalah portfolio. Komponen A ni portfolio. So maksudnya apa-apa pengalaman yang kita kerja selama 20 tahun ni, kita kompreskan masuk dalam portfolio untuk kita submit. So komponen A ni kita susun mengikut start daripada kita kerja lah, sampai yang terkini, ada current lah, ada current ke sini. Tapi kita bukan susun CJ sajalah. So di samping kita susun CJ ni ada description lah, contohnya role and responsibility untuk masa kita kerja kat situ. So yang paling penting sekali, walaupun tak ada appointment letter, tapi apa-apa penglibatan kita semasa kita bekerja, contohnya kita pergi training ataupun program dan sebagainya, kita simpan CJ tu. Sebab CJ tu akan berguna pada masa akan datang. Ataupun mungkin kita dilantik sebagai urus setia, whatsoever ke benda tu. Dan betul. Dia bukan sahaja sijil sebenarnya tuan, kan. Maksudnya kalau kata JD kita tu pun diguna pakai betul kan, dalam portfolio. Ataupun anugerah-anugerah yang kita dapat, ataupun contohnya 5 tahun apa ni? Servis, kan. Sebenarnya itu adalah value pada masa kita akan datang. Dan saya bernasib baik sebab saya mempunyai habit tu. Saya mempunyai habit tu. Saya suka simpan sijil dan sebagainya daripada
So apabila saya tengok komponen A dia memerlukan elemen tu, saya comparekan dengan rubrik So saya tengok dekat mana yang boleh skor A. So apakah elemen-elemen yang susunan yang dia perlukan. So saya susun mengikut rubrik itulah. Kan. So komponen itu komponen A lah. So komponen A habis, saya dapat A, komponen A kan. Lepas tu pergi kepada komponen B. Komponen B ni dia macam soalan struktur masa kita SPM dulu. Baik. Dia bagi 4 soalan, safety, health dengan environment. So dia campur-campur lah soalan tu kan. SSC tu dia tanya habis semua. Dia tanya semua habis lah. Dan kita jawab soalan tu dengan pembuktian lah. So maksudnya ada jurnal-jurnal yang mana yang kita refer dan sebagainya, ataupun mengikut kita punya pengalaman dekat mana. So kita ada 20 tahun pengalaman, betul, kan? Betul. So dekat kita jawab ni berdasarkan pengalaman kita dekat mana. Baik. Dia maksudnya bukanlah semata-mata kita menjawab tu atas dasar pengalaman kita kerja je. Maksudnya kita perlu juga semak imbang dengan jurnal-jurnal yang kita Betul. ada. Maksudnya kita kena check juga. Mungkin kita banyak, kalau kata SPKI ni mungkin akan guna banyak pakai OSH Act. Lepas tu kita pakai juga akta kerja. Betul. So benda-benda tu kita bagi jadikan sebagai semak imbang dan rujukan jugalah. Ya. Tak juga bukan saja kepada legal, kita pun merujuk juga kepada standard-standard kat luar. Macam ANSI Code, ASHME Code dan sebagainya. Untuk komponen yang B ni lah. Sebab kalau kata code of practice di luar lebih banyak, macam kalau kita tengok macam di UK, dia orang dah lebih kita ke depan. UK, Australia, dia orang lebih kita depan. Kalau kata part OSH ni memang dititik beratkan. Yalah sebab kita punya OSH Act pun kita banyak menciduk juga daripada negara-negara luar kan. Kalau melihat daripada tuan kata tadi, untuk buat portfolio tu sebenarnya pun dah cukup berat sebenarnya. Kalau kata yang baru nak sambung untuk apel ni, memang dah kena start kumpul daripada sekarang lah. Bukannya, yelah, sebab kalau kita pergi ke public, ramai yang cakap, apel Q ni ibarat ada pengalaman, bolehlah tukar dengan perijazahan, bayar je lah. Maksudnya dia macam jual beli pula. Macam mana tuan punya perspektif kalau kata untuk komponen A? So kalau komponen A ni saya nak cakap okay, kita dah ada semua dokumen. Kita dah ada semua dokumen dan kita susun mengikut dokumen. Lepas tu kita kena brief pula apa dokumen mengikut dokumen ni, role and responsibility kita. Dia bukanlah semata-mata kita ambil sijil tu masuk hantar. Bukan. Kita kena bercerita pula berkenaan dengan apa yang kita buat. Sebagai contoh, sijil ni dia dapat daripada mana, kenapa kita boleh dapat. Lepas tu mungkin akan ada pembuktian gambar. Kalau nak cari gambar tu mungkin susah juga. Mungkin susah juga. Tapi yang menariknya, dengan sedikit penulisan briefing tu daripada komponen A ni, apabila masuk komponen B yang soalan tadi, kadang-kadang kita boleh ambil jawapan yang sama, kita masuk dalam komponen B. Baik. Maksudnya dia dah memudah cara kan. Betul. Disebabkan itulah kita meminta untuk buat portfolio terlebih dahulu, sebabnya kadang-kadang apa yang ada di portfolio tu kita dah boleh guna pakai untuk komponen ujian cabaran. Cuma tukar ayat je sikit. Macam tu. So komponen A, komponen B dah complete lah. Complete. Dan kemudian kita gerak kepada lawatan lapangan. So lawatan lapangan ni maksudnya penilai luar akan datang ke tempat kerja kita untuk verify bahawa betul ke kita kerja di tempat kerja sekarang. Sebab kadang-kadang ada yang ditulis saja kan. Betul. Tapi sebenarnya bukan dia bekerja kat situ. So dia nak verify bahawa betul ke pelajar ni yang bekerja dalam industri yang betul dan bekerja di situ. So dia lebih kepada, kalau kata field visit ni lebih kepada verification lah sebenarnya. Lebih kepada verification, dan soalan kepada kita tak banyak. Dia lebih soalan kepada top management lah. Yalah, sebab apa yang kita tulis di dalam portfolio kita dan juga apa yang kita tulis di dalam ujian cabaran tu, itu yang mereka nak verify balik dengan top management kita, sama ada JD yang kita diberikan tu sama ataupun tidak. Betul. Faham? So dia punya interviewee dia adalah director kita. Kita pun general manager, saya lah.
Lepas tu HR. HR yang mengeluarkan rule and responsibility kepada kita ni. Sama tak apa yang kita tulis dalam portfolio sebelum ni. So sebenarnya komponen 1, 2 dan 3 ni ABC ni adalah berkait antara satu, memang berkait rapat antara satu sama lain. Cuma olahan kita untuk memenuhi komponen setiap komponen itu saja yang penting. Jadi kalau kita tengok sebenarnya tuan, dia bukanlah mudah seperti mana skeptical mind di luar sana mengatakan bayar je dah settle lah. Tidak. Dia bukan hanya kita bayar dan dapat, tapi dia juga menilai kita punya kemahiran. Kemahiran dari segi pemikiran sepanjang kita bekerja lah. Contohnya teknik-teknik yang kita gunakan ataupun prosedur-prosedur yang pernah kita bangunkan dan sebagainya. So dia akan verify balik portfolio kita submit. Yang portfolio kita submit yang komponen B tu dia verify betul ke apa yang kita buat. Komponen C dia confirmkan lagi dengan manajemen kita. So, maksudnya 1, 2, 3 tu memang confirmation sahaja. Baru kita pergi kepada projek mature. Tapi sebelum kita masuk projek mature tuan, untuk yalah, sebab tuan pernah juga ada pengalaman konvensional, maksudnya tuan dah pernah ambil master secara konvensional dengan tuan ambil master secara PLQ ni. Mungkin kita nak tengok differentiations lah untuk warga bekerja kan. Mana yang lebih mudah sebenarnya? Okey. Pengalaman saya bekerja ambil yang secara konvensional ni, saya kena datang kelas setiap minggu. So setiap minggu kena datang kelas. Tapi saya bekerja secara industri. Dan apabila bekerja secara industri, kita terikat dengan prosedur-prosedur syarikat. Ada yang contoh nak kena buat overtime dan sebagainya. Sebab kita kerja secara dalam industri, sistem dan proses ni dia bergerak 24 jam. Baik. So kita hari Sabtu, hari Ahad kita kena kerja kadang-kadang. So kita tak boleh nak datang kelas kan. So compare dengan LPQ ni, kita boleh sediakan kita punya dokumen-dokumen ataupun menjawab soalan dan sebagainya tu mengikut kita punya masa yang kita ada. By our progress lah maksudnya. By our progress. So hari ni buat sikit, besok ada free boleh buat banyak dan sebagainya. Faham, maksudnya itulah perbezaan. Bukanlah kata konvensional ni tak bagus, tapi mungkin ada kekangan-kekangan yang dihadapi oleh warga-warga bekerja. Dan PLQ ni dia ada kelebihan dia sendiri kan. Tapi kalau bukanlah kita nak kata keburukan, tapi kelemahan kepada PLQ ni adalah kalau yang tak ada pengalaman kerja ataupun yang bukan duduk di dalam bidang, memang jelah sebab memang dibina untuk orang yang berada di dalam bidang. Betul. Ataupun yang memang dah ada pengalaman dalam bidang kan. Jadi itulah dia kata pros and cons setiap satu. Maksudnya konvensional ada kelebihan dia dan PLQ ada kelebihan dia. So lagi satu, LPQ ni dia dari segi saya bukan nak buat pembandingan, tapi apa yang saya rasa ialah betul. Dari segi apabila kita belajar, kita punya koordinator, penyelaras, advisor ni dia memang close follow up kita punya ni progress. Jadi kalau kita lambat, dia akan pushkan supaya cepat dan habiskan dengan cepat. So kita rasa macam tak ketinggalan jauh lah. Sentiasa dipegang lah. Sentiasa, betul. Sentiasa diperhatikan lah. Saya baru nak tanya berkenaan dengan support system. Maksudnya daripada family, daripada industri dan juga daripada academicians ni, maksudnya penyelaras, koordinator kita kan macam mana. Tapi tuan dah bagi tahu untuk penyeras. Bagaimana pula perspektif ataupun support daripada industri dan juga family semasa tuan menjalankan program PLQ ni? Okey. Daripada family memang tak ada masalah sebab saya punya wife kalau nak sama belajar tak ada masalah lah. Lagipun anak-anak saya dah besar. Saya tak ada baby. So itu advantage saya pada masa sekarang ni lah. Bukan pada masa dulu, pada masa sekarang ni lah, sebab dia dah besar. Dari segi industri, company saya sangat proaktif lah. Sangat memberi supportif lah. Contoh dia untuk yuran saya
untuk FAQ ni adalah 22,000. So 50% ditanggung oleh industri lah. Sebab Bestnet ni, company saya Bestnet ni, dia dari segi pembangunan diri ni, personal academic ni sangat apa ni? Sangat dititik beratkan. Sampai ada setengah daripada klien kami yang apa ni? Contohnya macam Petronas dengan TMB, dia kata Bestnet ni melahirkan competence, university competence. Maksudnya ada yang bekerja, kita hantar pergi training untuk dapat kompetensi kan. So selepas bond ada yang lari pergi Petronas, pergi Shell. So kami tidak menghalang, sebab itu adalah dia punya personal development dia. Sangat dari segi industri tu, dari segi company saya tu memang sangat menjaga. Ya. Okey tuan, last kita dah tengok komputer 1, 2 dan 3. Mungkin yang terakhir, kebanyakan orang dia akan keliru berkenaan dengan projek mercu. Mereka rasa mereka kena tulis the mini thesis and whatsoever. The real experience, macam mana sebenarnya the final component tu? Dalam banyak-banyak komponen, tentulah yang terakhir mesti lagi mencabar kan. Komponen 4. Sebenarnya komponen 4 ni dia lebih kepada dia suruh kita buat sedikit kerja, sedikit penyelidikan berkenaan dengan experience kita lah. Baik. Dari segi penulisan tu sebenarnya dah ada dalam format, dah ada guideline sebenarnya. Bukannya kita kena buat baru, type baru dan sebagainya. Formatnya diberi. Dan kita kena isikan contohnya macam objektif, literature review kan, qualitative method, quantitative method, semua tu dah ada rubrik untuk kita comply kan. Baik. Cuma kita nak pilih apakah tajuk yang sesuai dalam OSH, untuk kita buat sedikit penyelidikan. Baik. Dan biasanya projek mercu ni dia memang memerlukan 1 semester lah untuk dia, sebab start daripada literature review, kita kena baca jurnal yang nak kita masukkan, lepas tu pembuktian metod apa yang kita nak gunakan dan sebagainya. Tapi tidak perlu berbunga-bunga ayat dia, very specific Betul. penulisan lah. Dan untuk komponen 4 ni dari segi penulisan tak ada masalah. Sebab kita ada banyak jurnal kita boleh refer. Yang kita contohlah jurnal-jurnal daripada universiti-universiti yang sebelum ni, dan juga legal. Sebab legal yang dinyatakan, saya buat projek mercu berkenaan dengan noise monitoring. Alright. So kita memang untuk noise monitoring dalam OSH ni memang ICOP untuk noise management lah. So kita comply apa yang, sebab itu adalah step yang tak akan berubah. Betul. Kita cuma olah untuk masukkan dalam projek mercu tu je lah. Cuma cabaran yang apa ni, yang saya hadapi adalah saya perlu masuk ke tempat kerja, saya punya technician masuk buat kerja. Sebab saya punya pekerja-pekerja ni masuk buat kerja kat tempat orang. So apabila nak masuk kerja, saya buat monitoring tu di pencawang masuk utama di Perak lah. Ada dua pencawang masuk utama. So kita nak masuk ni, ini adalah kawasan larangan. Kalau power plant ni adalah kawasan larangan. So kita nak masuk, kita tak boleh simply masuk. Kita kena apply, dia panggil e-vetting, ataupun kelulusan daripada Chief Government Security Officer, baru kita boleh masuk. Dan kita kena buat presentation dengan TMB, sebab kita nak masuk buat kerja rumah tempat orang. So itu sajalah cabaran. Dari segi penulisan memang tak ada masalah, tak ada perlu ayat-ayat yang berbunga. Memang straightforward ayat dia. Dari objektif dan kesimpulan, yang penting adalah tally untuk setiap research. Itu saja. Tapi dia memang makan masa 6 bulan, sebab kita perlu menunjukkan dia punya carta perbatuan. Start daripada objektif apa yang kita nak buat, so kita punya implementation, kita punya penulisan berapa lama, sampailah ke viva lah. Yang tu kena tunjukkan semasa kita panggil proposal defense kan. Semasa sebelum kita nak buat projek mercu tu, kita kena buat proposal dulu untuk penilaian penilai lah. Jadi
itu sedikit sebanyak kita katakan apa yang terjadi di Apple Q. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Nik atas perkongsian dan tahniah sekali lagi kepada kami kerana telah menyelesaikan sarjana keselamatan pengurusan industri. Sarjana pengurusan keselamatan industri, SPKI secara Apple Q. Itu sahaja daripada kami buat masa ini. Terima kasih kerana menonton untuk episod ini. Jangan lupa follow laman sesawang kami dan juga laman social media kami, Instagram, Facebook dan juga TikTok untuk dapatkan info lebih lanjut. Jumpa lagi untuk episod akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.